Bayangkan sebuah institusi kewangan yang telah berdiri kokoh selama berabad-abad. Dan dalam satu malam je, seorang lelaki menghancurkan hanya dengan satu tindakan. Satu pergerakan yang membuatkan Bank of England tersungkur, mata wang Britain runtuh dan sejarah kewangan dunia berubah selama-lamanya. Hai guys, selamat datang ke Studio Academy dan nama saya Syam. Hari ni, saya nak share dekat korang tentang seorang legenda yang menggegarkan dunia trading. Lelaki itu bernama George Soros dan inilah kisah bagaimana dia memecahkan Bank of England dan meraihkan keuntungan 1 bilion USD dalam satu malam. Sebelum kita masuk ke dalam pertempuran epik ni, jom kita lihat dulu siapakah sebenar George Soros ni. Beliau lahir pada 1930-an di Budapest, Hungary. Beliau pindah ke England selepas Perang Dunia Kedua dan belajar di London School of Economy. Pada tahun 1970-an, dia menubuhkan hedge fund sendiri bernama Quantum Fund. Beliau adalah salah seorang trader makro terbesar dalam sejarah dengan menggunakan analisa fundamental dan psikologi pasaran. Satu perkara yang bezakan Soros dengan trader lain ialah dia bukan sekadar meneka pasaran, dia memahami bagaimana pasaran berfikir. Untuk memahami bagaimana Soros menghancurkan Bank of England, kita perlu kembali ke awal 1990-an. Pada ketika itu, Britain merupakan sebahagian daripada ERM. Sistem ini menghubungkan mata wang Eropah kepada Deutschmark Jerman. Britain perlu kekalkan kadar pertukaran pound sterling dalam julat tertentu. Masalahnya, ekonomi UK sedang lemah, inflasi tinggi dan kadar faedah mereka terlalu rendah berbanding Jerman. Pasaran mula nampak satu perkara, pound sterling tidak mampu bertahan di dalam sistem ini. Dan Soros, dia bukan sahaja melihat, malah dia bersedia untuk bertindak. Soros tahu bahawa Bank of England berada dalam keadaan lemah dan dia membuat keputusan yang akan mengubah sejarah. Beliau mula short pound sterling secara agresif. Soros menggunakan leverage yang besar untuk membuka short position berbilion-bilion dolar. Hedge fund yang lain pula mula ikut jejak dia. Dan ini menciptakan gelombang serangan ke atas pound sterling. Bank of England pula cuba nak lawan tapi gagal. Bank Pusat Britain cuba pertahankan mata wang mereka dengan membeli pound dalam jumlah yang besar. Mereka juga menaikkan kadar faedah sehingga 15% dalam satu hari untuk menarik pelabur kembali kepada pound. Tapi pada masa ni dah terlambat dah. Pasaran dah tak percaya kepada pound sterling. Bayangkan Bank of England cuba selamatkan pound, tapi diorang lawan arus besar trend. Melawan arus besar, hedge fund yang bertaruh menentang mereka dan di barisan paling depan adalah Soros. Akhirnya, pada 16 September 1992, sesuatu yang tak dijangkakan berlaku. Britain menyerah kalah. Bank of England tidak mampu pertahankan pound. Kerajaan Britain mengumumkan keluar dari ERM. Dalam beberapa jam, nilai pound sterling menjunam hampir 15%. Soros pula meraih keuntungan lebih dari 1 bilion dalam satu malam. Dan sejak hari itu, dunia mengenali satu istilah baru, The Man Who Broke the Bank of England. Tapi, apa yang berlaku lepas tu? Macam mana peristiwa ni mengubah dunia kewangan? Britain mula mengukuhkan ekonomi mereka. Tanpa kekangan ERM, ekonomi UK mula berkembang lebih pesat. Pound sterling menjadi lebih fleksibel dan kompetitif. Kejayaan ini melonjakkan status Soros sebagai trader makro terbesar sepanjang zaman. Bank pusat di seluruh dunia pula belajar dari kesilapan ini. Mereka lebih berhati-hati dalam mempertahankan mata wang mereka daripada serangan spekulator. Jadi, sebagai seorang trader, apakah kita boleh pelajari daripada kisah Soros ni? Pertama, jangan lawan pasaran. Sentiasa ikut trend. Kedua, fundamental adalah kunci. Pasaran bergerak berdasarkan ekonomi yang sebenar, bukan sekadar chart. Yang ketiga, psikologi pasaran lebih penting daripada sekadar analisa teknikal. Keempat, gunakan leverage dengan bijak tetapi jangan overtrade. Dan yang kelima, bersabar dan tunggu untuk peluang besar. Kadang-kadang satu trade je boleh ubah kehidupan korang. So, kesimpulannya, kisah Soros ni bukan sekadar tentang keuntungan.
Ia adalah tentang memahami bagaimana pasaran berfikir, bagaimana manusia bertindak dalam tekanan dan bagaimana seorang individu mampu mengubah sejarah. Kalau korang berminat dengan kisah-kisah macam ni, korang boleh komen di bawah. Maybe saya boleh ceritakan lagi kisah-kisah yang lain. By the way, kalau korang berminat nak join kelas saya secara percuma, korang boleh klik link dekat bawah. Okey, ini sahaja daripada saya dalam video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa video yang akan datang. Assalamualaikum.